Kung ke udai ni. Kung. Owner restoran dan penjual colek berbulan puasa, jangan skip video ni. Pok udai galuh Thailand terbesar termurah di Malaysia. Siap dengan resepi gula kuning udang naga tiwak. Cik Dah ni skopek 2 perut dengan Abedi. Sen ni ada udai. Oh, restoran mana-mana tak guna udan ni, rugi si awak. Bila sampai di kampung Pok Kerah, ada tombak sebab nak pergi beli udai. Sebab bila kita buka colek di Cameron Street Cafe, kita nak tunjuk kepada semua peniaga bahawa sen ni adalah cari udai. Sen ni ada udai. Sen ni bukan sen ni, sen ni. Cuba dia yang masih ni boleh mari sini. Tunggu udai. Kapal pecah saya colek Cameron di Kuala Kerah. Jadi kita akan cari udai sini. Semua orang jual colek celup tepung akan cari udai dengan tok bama udai kita sini. Tiap-tiap minggu tu memang tak gila nama mesin yang. Bapak Abedi. Ya. Ni siapa ni? Admin. Abedi. Lu ni udai bawa siapa kau? Ya, udah bang siapa selari ni daripada Bangkok. Ya. Kita bersama tok bama udai. Kita ada peraih udai paling besar di Malaysia ni. Bang, duk dia bang, orang duk aku. Aduh, muak. Okey, udai gapo bawa siapa? Abedi duduk situ. Start daripada udai 8 ekor ke 10 ekor sekilo, udai 10 12, 12 14, 35 40, 30 35 semua ada saiz. Okey, kita tunjuk udai bulan puasa untuk orang goreng celup tepung. S 40 45 ataupun M. Kalau nak besar sikit di atas. Orang buat harga kedai. Kalau dia nak harga mahal sikit tinggi boleh guna saiz M 35 40. Kalau kedai ramai-ramai guna S lah. S lah. Sebab dia kuantiti banyak. Kosong. Ada telur ikan mayong. Telur ikan mayong ni. Telur ikan mayong. Awak ke pada ikan mayong? Ni kita dah atas ke Melaka jauh ke semua awak asyik pedah ke. Yuk, duduk luar. Beku setengah. Kita tu habis dia buka sosok kotak tengok rupa dia gano. Boleh. Hari ni kita mari tengok pakai udai duk minum udai dah. Udai lagu mana you buka orang ni. Pertama kali you buka baby yan ni buat colek. Baby yan ni tak colek terbesar di Kelantan ni. Duk kali lu. Gapo ni wapo ni gapo ni. Kau royak kita sesot. Udai saiz 35 40. 35 40 okey. M saya M ke? Saya M. Guna nak buat celup tepung pun boleh. Okey, buat tom ye pun boleh. Oh, segar tengok telur. Saya awak telur luar, telur dalam ni. Kalau buat celup tepung ni baby awak ni dok meme Okey, ni. Ini saiz 40 45 biasa. 40 45. Biasa goreng celup tepung ni comel ni. Sebab apabila dia balut tepung pula jadi besar lah. Jadi besar. Okey, yalah betul. Ini sesuai sebab dia ekor dia banyak 45 ekor. Baby ya guna hak ni. Ni kotak seminggu kita guna dah. Dia tak murah, cuma dia banyak. Ya banyak. Ya sedap. Dia harga lebih kurang ya. Isi yang mana? Mana letak isi dia dah. Kalau saya awak tak guna mana nego, restoran mana-mana tak guna udan ni. Rugi si awak. Kalau awak nak guna boleh hubungi Abedi kita ni dah. Ni udah selagi udah besar ni. Hak ni kaya nak masuk buat butter sekali gini. Ni nak buat butter mek pun boleh ni dah. Udah ni dah udah wire di Thailand buat bakar ni. Ni udah ni dah si awak. Oh sedap. Oh memang. Tak atur. Kalau kena di restoran mahal ni si awak ni di beko ni kat dengan beratus ni. Kaya nak guna hak mana ni kaya? Kaya nak belakang dah. Kaya nak belakang ni. Hak ni nak bakar. Hak ni celup tepung, hak ni Maggi. Semua kaya pakai belakang ni saiz ni. Betul. Kaya nak balik dah nak pergi kedai ni. Penuh dah orang kedai ni. Siapa nak mari boleh hubungi dengan Abedi kita. Lah ni Abedi nak ajar gapo Abedi? Kita nak ajar cara memasak pula. Cara memasak. Lauk gapo Abedi? Lauk udai galah gula kuning. Lepas tu kita guna udai saiz apa? Kita guna udai saiz 8 ekor 10 ekor. Oh memang premium ah. Dengan 20 25 dan juga saiz M. Okey, kita bersama Cik Dah ni skopek 2 perut dengan Abedi. Daripada kecil dia saya rapat lah ni. Dia pandai masak. Assalamualaikum Cik Dah. Kita waalaikumsalam. Kapan ni resipi kita ni caranya masaknya cara alik sia lah bela. Memang Cik Dah ni asal orang sana lah orang Nago. Kita ada untuk nak gula kuning udai galah. Bahan-bahan dia gapo? Bahan dia kita ada nyo kunyit, kita ada serai, kita ada bawang merah, belacan, bawang putih, cili besar. Lepas tu ase keping kuah. Lepas tu kita nak bubuk kuno hari ni. Kundo? Kita nak bubuk kuno dalam gula hari ni. Beres. Deh. Cik Dah ada jual restoran kau pandai masak? Dululah. Tapi bab gini ni memang asah dia ada dah. Dalam darah tu memang ada dah. Asah dia tak ada. Tadi kita masak sate kau. Gitu. Okey. Ni awak dia hok kita banyak satu tu kan Bella? Semua ni. Semua tu kita blender. Satu dalam ni. Cik Dah belajar mana buat gula ni? Biasalah. Blender dia kena panas. Dia memang wajib orang Cina ni dia kena panas gula. Kalau tak panas gula tak, tapi
Tos saja tin dah lah. Gitulah ibarat. Ha. Kuno ni kita nak bos dulu, habis lalu lah. Buah kundur ni tahu. Gula buah kundur. Baik lama masuk tu kan? Oh, sebab yo itu. Patut kita buat asyik keping lah. Senang lah gitu. Senang je. Dia bukan payah sangat pun. Kalau boleh puasa ni kat senang nak buat sahur ni. Kadang-kadang. Kalau boleh puasa cik dah masak bila ni? Mak ni? Ha, boleh puasa. Dekat-dekat nak buka puasa kita masak oleh pukul 5. Dia dah datang dia panggil gap bulan ni. Lagu ni. Tapi cara-cara orang panggil bulan kafir lah. Bulan kafir. Rasa. Rasa. Kita mungkin nak jual je lah, kita nak makan. Kan dah tubik oleh kau ni, masuk orang masuk. Orang kata belakang kita nak makan kita ni. Bagus dah deh. Manis kau. Dia bukan mana, dia kena palu lah. Kena palu. Buat teh sudu alu kan bila. Kisah awak nak masak luar sangat. Angin kiri kanan atas bawah. Okey, udah kita bubur saiz 9-10 bila. Untuk udah ni kalau memang sedap bila kalau gula kak. Kepala dia ni. Oh, lemuk ngat apa ni telur je dekat kepala tu. Cik dah memang ambil dengan abedi semua lah. MZ. Mana? Ni, udang. Kalau nak makan lah, kalau nak makan memang beli dengan abedi lah. Sebab tak ada restoran lagi. Oh, masak rumah ya? Masuk rumah je. Kapan dah jamu wek kapan memang cik dah order dengan abedi semua. Ada sekotok lalu. Sekotok. Kecing. Hei, Nabi biru. Paling jadi warna gap. paningnya di mana kau? Saya awak tengok deh. Apa kah? Deng. Merah ke apa merah? Deng, si deng. Si deng. Si deng. Kalau di sini ya kat deng sum. Kung ke udang ni? Kung. Kalau di sini panggil kung menam. Udah galuh ni panggil kung menam. Menam. Galah tu menam. Galuh ni bukan kau benda tapi yo udah ni udah dalam sungai. Sungai. Cik dah nak tunggu ni. Tunggu sebentar lah, dah ada 10 minit lagi kan. 10 minit lagi. Kalau baca air masuk tak lama. Kalau dia gelegok molek, tak lama lah. Kalau air tu pulang gelegok molek tebu yang main air. Untuk kawan. Udah. Apa tu? Ubi kat pundu. Apa pundu? Apabila jirat pundu ni kita dah jirat pundu dulu sebab dah masuk molek pundu dia dah masuk Ubi besar pun sedap daripada ni. Ya. Ya, boleh buat banyak karo siro lagi bagus. Kundu kalau makan gitu ya sedap kau. Ya, kita kena Tak sedap. dah ya untuk macam Siro manis, siro pundu. Siro beraya gula tu. Ya. Sepolah bulan makan gitu tak sedap mana tapi bila masuk. Nasi lemak style di sini bila. Kalau dia arung sate. Kalau macam kita sini kan dia tak nak sate dah, nasi lemak dia. Nasi daging lah ya. Tapi kalau nasi lemak alik sini memang dia arung apa sate. Nasi daging. Pukul kaki tekuk agak macam sekali. Sate Pukul palu. kedua pun sate ngelah. Buat pulut kuning ada. Pulut kuning apa pukul sekali ya? Ya buat dulu. Pukul Macam pertama patut. Oh, tu amo buat sekali ya. Mak pala Kita tekan ya gitu Ya lain-lain orang lain cara. Ya, jadi sepi orang ni masing-masing. Hak tu gitu, hak ni gini dia. Kita nak kecak sikit. Rasa-rasa. Rasa-rasa. Kali sana kecak. Pun kecil ya. Nanti mek tengok ni kalau mek api tak mana tengok TikTok mek. Abela ni rasa pun dia. Lah demen dunia dah. Tak ada apa di dunia. Kita tunggu dia kering sikit. Tapi udah tu masak dah dia. Kita nak tunggu air dia kering air udah sikit. Jom beramu ke ni? Okey, siapa-siapa nak dapatkan udang segar daripada MZ Marine Solution, penghantaran ke seluruh Malaysia, boleh hubungi kami di MZ Marine Solution. Saiz bermacam-macam saiz ada. Penghantaran kita atas tangga. Okey, habis dia buat untuk 10 kilo dengan 15 kilo jugalah untuk bulan puasa ni. Saya awak hak mana macam nak makan, kalau kita beli sekotak gini kan kita tak mampu ke. Kalau hak mana untuk bulan puasa nak beli 10 kilo atau 15 kilo boleh saya awak.